Okay gang, welcome to my YouTube channel. Okay, hari ni apa yang aku nak buat? Hari ni aku nak tukar minyak hitam yang malu, okay, semi kat motor Y15 aku ni. Okay, macam biasa lah, apa yang korang tahu, kena tukar apa, aku akan buka ni dulu. Aku akan buka ni, buka sini, oil filter ni. Dan yang bawah kan, basic lah, basic. So, satu lagi aku akan buka kat sini. Okay gang, bagi aku buka dulu. Okay geng, aku akan buka ni. Guna 8. So, oil filter ni aku guna nombor 8 ni. 8. Okay, settle semua, bagi dia keluar habis. So aku akan lap ni dulu. Aku akan lap je pakai tisu. Lap apa bersih-bersih. Ni juga aku akan, ni pun aku akan basuh nanti. Kita basuh bagi bersih. Right. Jangan lupa basuh. Okay, semua dah settle dah. Right, so jom kita taruh ni. Okay kan, dah settle, tukar hitam. So aku akan reset balik. Okay, kosongkan. So nanti next 2000 aku akan survey balik. So aku dah reset. Okay gang, itu saja daripada aku. So thank you for watching. So untuk next video, korang nak suruh aku apa, korang like dan komen kat bawah. Alright, bye.